Hello everyone. Dalam banyak-banyak benda yang saya tunggu, ini yang paling saya tunggu-tunggu. Tada! Benda yang dah lama saya tunggu dari awal saya start small business. Actually, kalau ikutkan saya start small business, saya start buat business dah lama dah. Since sebelum PKP lagi, 2018-19. So, every time saya nak kena post barang, saya nak kena print away bill tu guna printer biasa. Printer biasa saya ni pula malas nak print sebab dia banyak benda nak kena pasang tu, nak kena pasang ni. So, kadang-kadang terdelay lah penghantaran tu. So, saya dah lama ada impian nak beli printer ni guna duit side business tu. And now dah ada dah depan mata. Alhamdulillah. Tercapai akhirnya. So excited. Lepas ni lajulah sikit postage korang, ya tak? Awalnya ikutkan kita nak je buat video estetik unboxing ni kan. Lah tiba-tiba nak buat datang pula. Yang seorang ni pula kaki servis, kaki pomen. Tak apalah, kita bagi. Kita bagilah dia tengok macam mana, kenapa, macam mana nak buat printer ni, macam mana nak pasang charger ni, macam mana ni. Oh ni wak, yang ni kena tutup plug, nanti kena current, nanti kena ni, ini elektrik tinggi, elektrik banyak. Banyak pula dia membebel. Kalau ikutkan, ada je lagi yang lagi murah. Saya anggap benda yang saya beli ni sebagai investment jangka masa panjang. Sebab dia bukannya boleh print away bill je tau, dia boleh print stiker sekali. So kitanya nak menjimatkan kos daripada beli kad, beli stiker online je. So lebih baik kita buat sendiri. Kitanya jenis suka DIY, seronok le beli benda yang boleh guna untuk benda lain juga. 3 in 1, orang panggil 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1. Ikutlah nak panggil apa. So inilah printing pertama saya. So soon InsyaAllah kita akan share lah macam mana kita share stiker-stiker. Gitu. Tak sabarnya. Korang tunggu tau. Stay tune.